Cuba anda bayangkan benda ni. Anda baru je pindah ke sebuah rumah sewa baru. Okey. Anda tengah sibuk kemas barang ni, buka kotak semua. Lepas tu anda perasan ada satu bilik kat hujung lorong yang memang dikunci rapat. Tapi yang peliknya dia dikunci dari luar. Maknanya memang senaja tak nak bagi orang masuk lah tu. Ya, betul. Dan satu hari ni sebab anda terlampau bosan, anda umpil pintu tu. Anda buka. Dan bila anda masuk, anda bukan jumpa perabot lama ke atau kotak baju ke. Habis tu dia jumpa apa? Di atas lantai bilik tidur tu, ada serpihan bangkai sebuah kereta. Kereta yang dah remuk teruk akibat kemalangan jalan raya. Oh, wow. Itu satu penemuan yang merombak terus kefahaman logik kita tentang ruang yang selamat kan? Sangat tak masuk akal. Sebab rumah sepatutnya jadi tempat perlindungan. Tapi bila buka pintu tu, tiba-tiba ia buka jadi macam tempat pameran sisa kemusnahan. Sangat menyeramkan. Kan. Dan selamat datang ke sesi siasatan mendalam kita. Hari ini kita bukan nak sembang kosong tentang cerita hantu rekaan tepi unggun api. Kita nak bedah satu kisah benar. Ya, kisah ni memang ada sumber yang kukuh. Kita ambil sumber ni dari satu perkongsian di saluran YouTube, Siram 2 Go. Ia tentang nota pengalaman ngeri seorang pelajar praktikal di Gong Badak, Terengganu pada tahun 2009. Dan misi siasatan kita hari ini adalah untuk kaji kes ni dari sudut psikologi ruang, kesan trauma, dan macam mana? Macam mana rasa ingin tahu manusia boleh mengundang padah. Betul tak? Ya, tepat sekali. Sebab kajian kes ni memaksa kita untuk menilai semula persekitaran kita sendiri. Ia satu analisis tentang kenapa sejarah hitam tu sengaja disembunyikan oleh orang sekeliling. Dan bila kita bercakap pasal sejarah hitam ni, saya rasa kita kena tengok dulu macam mana pelajar ni boleh terperangkap dalam situasi ni. Sebab awalnya semuanya nampak sangat biasa je. Rutin harian yang normal lah kan? Dia pelajar praktikal. Dia perlukan tempat tinggal sementara untuk latihan industri kat Utusan Malaysia, Cawangan Gong Badak selama 6 bulan. Jadi dia buat keputusan yang praktikal. Dia cari rumah sewa berdekatan. Ya. Dia jumpa sebuah rumah teres lama yang agak besar. Ada 3 ke 4 bilik macam tu. Dapur dia pun jenis dapur lama yang nampak suram. Dapur rumah lama memang selalu ada aura yang agak berat. Tapi jarak memandu ke tempat kerja tu cuma 3 hingga 5 minit je. Sangat dekat. So dia sewa rumah tu, dia duduk seorang diri dan dia cuma guna bilik utama je. Kalau kita lihat dari sudut psikologi tingkah laku kan, ini satu bentuk pengasingan atau isolation. Oh, macam mana tu? Bila seseorang berada di persekitaran yang baru dan asing, lebih-lebih lagi rumah yang besar dan sunyi, mereka akan cipta satu zon selesa yang sangat kecil. Dia tak nak merayau ke bahagian lain. Sebab tu dia cuma guna bilik tidur utama dan ruang tamu je. Betul. Tapi ada satu perkara pasal proses penyewaan ni yang agak mengganggu saya bila saya kaji sumber ni. Oh, yang pasal kunci itu ke? Ya. Segala urusan sewa rumah ni, macam bayaran deposit, perbincangan, semuanya dibuat melalui mesej je. Dia langsung tak pernah bersua muka dengan pemilik rumah. Dan yang paling gila, bila tiba hari nak ambil kunci rumah tu, tuan rumah tu suruh dia pergi ambil kunci kat mana tahu tak? Kat Balai Polis Gong Badak. Ya, itu memang satu bendera merah yang sangat besar. Red flag yang ketara. Gila tak gila kan? Kalau saya nak beli peti sejuk terpakai sekalipun kat internet, lepas tu penjual tu suruh saya ambil peti tu kat kubur dan tinggalkan duit. Saya dah sah-sah takkan pergi. Ini kan pula rumah sewa. Betul, ia sangat mencurigakan. Tapi dari sudut penganalisis tingkah laku, taktik suruh ambil kunci kat balai polis ni, sebenarnya satu strategi psikologi yang sangat berlapis dari pemilik rumah tu. Strategi macam mana tu? Untuk nampak meyakinkan ke? Ya, itu satu daripadanya. Bagi penyewa yang mungkin naif, ambil kunci kat balai polis memberi satu ilusi keselamatan. Macam, oh tuan rumah ni mesti orang baik-baik, mungkin dia polis. Saya faham. Dia rasa selamatlah kiranya. Tapi sudut kedua yang lebih gelap, ini adalah satu mekanisme penjarakan emosi yang ekstrim. Pemilik rumah tu sengaja bina tembok halangan antara dia dan penyewa. Dia tak nak bertentang mata. Oh, sebab kalau bertentang mata, mungkin penyewa boleh nampak dia macam gelisah atau sorok sesuatu. Tepat sekali.
Dia nak elak soalan spontan. Dia lepaskan diri dari sebarang tanggungjawab moral kalau penyewa tu tiba-tiba lari malam sebab ketakutan. Wow. Jadi dia guna balai polis tu sebagai perisai lah ni. Tapi malangnya pelajar kita ni abaikan benda tu sebab dia nak cepat masuk rumah dan mula praktikal. Ya, dia fokus pada kerja dia je masa tu. So, sebulan pertama berlalu tanpa apa-apa masalah. Rutin dia dari pintu depan terus ke bilik utama. Tapi masuk bulan kedua, ada cuti pendek. Dia tak balik kampung. Dan bila keseorangan di rumah yang besar dan sunyi, kebosanan mula ambil alih. Itu musuh utama manusia. Bila bosan, mata mula meliar. Dia nampak bilik kat hujung lorong tu yang sentiasa berkunci dari luar. Dia mula rasa curiga. Kenapa bilik dia dikunci? Sifat ingin tahu yang sangat bahaya. Ni adalah detik di mana naratif cerita ni berubah. Menceroboh kunci dari luar tu bermaksud dia dah langgar satu sempadan yang sengaja diasingkan dari realiti rumah tu. Dia buka kotak Pandora. Dan ini yang saya sebut masa mula-mula tadi. Bila dia buka je pintu tu, benda dia nampak langsung tak masuk akal. Di dalam bilik tidur tu, ada serpihan bumper kereta yang pecah berderai. Ya, komponen kereta yang hancur. Bukan tu je, ada bonet depan kereta Proton Wira yang kemek dan terlipat akibat hentaman yang sangat kuat. Dan ada sekeping gambar sepasang suami isteri diselit dekat celah sisa besi buruk tu. Sisa-sisa kemalangan jalan raya yang sangat teruk. Cuba kita fikir pasal benda ni secara logik sekejap. Nak bawa masuk bonet kereta yang kemek, bumper yang pecah masuk dalam sebuah bilik dalam rumah teres. Benda ni berat. Panggil manifestasi kesedihan yang tak terkawal. Dari sudut psikologi, kesedihan atau trauma, fenomena ini rapat dengan konsep trauma hoarding. Trauma hoarding maknanya kumpul barang yang trauma. Betul, bila satu kejadian meragut nyawa berlaku macam kemalangan maut, ahli keluarga sering berada dalam keadaan penafian. Mereka tak sanggup nak buang sisa kenderaan tu sebab ia memori fizikal terakhir mangsa. Tapi nak simpan kat ruang tamu mesti menyeksakan kan, tengok hari-hari. Tepat, jadi mereka cipta satu zon kuarantin. Mereka angkut sisa berdarah tu, sumbat dalam bilik dan kunci dari luar. Tindakan fizikal heret besi tu adalah cara mereka uruskan kesedihan yang teramat sangat. Oh, faham. Ia macam satu kubur fizikal dalam rumah tu sendiri. Tapi bila pelajar ni buka pintu tu, dia secara tak sengaja dah terbongkar rahsia hitam tu. Dan di situlah perjanjian damai di rumah tu terbatal. Betul, terbatal terus. Sebab malam tu juga gangguan bermula. Tengah dia duduk layan TV, dia nampak dari ekor mata dia. Dari arah dapur, ada satu kelibat wanita berambut sangat panjang. Kelibat tu berjalan perlahan ke arah bilik yang dikunci tu kan? Ya. Tapi tahu tak apa reaksi pertama pelajar ni? Dia tak lari. Dia cuba sedapkan hati. Dia kata, aku halusinasi je ni. Mungkin aku mengantuk sangat. Itu mekanisme pertahanan otak yang sangat normal. Otak kita diprogramkan untuk kekalkan kewarasan. Kalau otak terus terima hakikat ada entiti lalu kat ruang tamu, badan kita akan terus masuk mod panik yang sangat meletihkan. So, penafian tu cara otak lindungi dirilah. Ya, dia salahkan rasa mengantuk untuk kawal rasa takut tu. Tapi, pertahanan otak dia tak tahan lama bila gangguan tu mula tumpah ke waktu siang. Dan kali ni melibatkan orang luar, jiran-jiran dia. Apa yang berlaku pada waktu siang tu? Satu hari tu, ada budak-budak main kat luar rumah. Tiba-tiba, pelajar ni dengar budak-budak tu menjerit dengan kuat. Diorang cakap, jom kita main kat belakang rumah hantu. Rumah hantu? Budak-budak selalunya jujur. Berderau darah dia. Lepas tu bila dia perhatikan sekeliling, baru dia perasan jiran-jiran kat taman tu selalu pandang dia dengan pandangan yang sangat pelik. Pandangan pelik yang macam mana tu? Macam pandangan, pelik kenapa budak ni hidup lagi? Kenapa dia tenang je duduk dalam rumah tu? Ini yang buat saya sedikit bengang dengan jiran-jiran dia ni. Diorang tahu ke benda tu? Kalau kita lihat budaya kejiranan kita kan, ini berkait rapat dengan bystander effect dan juga pantang larang budaya jangan jaga tepi kain orang. Tapi ini dah bahayakan nyawa orang lain. Ya, tapi bila satu rumah tu dikaitkan dengan tragedi berdarah atau entiti keras, masyarakat keliling akan buat satu jarak sosial. Mereka takut kalau mereka tegur, benda tu berjangkit pada keluarga mereka pula. Oh, jadi diorang biarkan orang luar masuk dan jadi mangsa keadaan? Diorang sebenarnya tengah mengira hari je bila agaknya penyewa baru ni akan lari lintang pukang. Sedih betul bila difikirkan. Membiarkan budak buta jalan terus ke gaung. Dan memang betul lah tekaan jiran tu sebab gangguan tu memuncak pada bulan ketiga. Pada jam 2 pagi kan kejadian tu? Ya, tepat jam 2 pagi. Pelajar ni tengah baring nak tidur, tiba-tiba kedengaran bunyi dentuman yang sangat kuat.
dari bilik yang simpan sisa kereta tu. Bunyi macam mana tu? Dia gambarkan bunyi tu macam dua objek besi yang sangat besar bertembung, macam bunyi kemalangan jalan raya yang sangat teruk. Kuat gila sampai dia melompat dari katil. Okey, kalau kita nak jadi skeptikal sekejap, kita boleh tengok dari sudut sains. Dia dah nampak bangkai kereta remuk tu dalam bilik tu sebelum ni kan? Sebulan lepas tu dia nampak. Maksudnya otak dia dah pun terpengaruh atau prime dengan imej kemalangan yang mengerikan tu. So pada jam 2 pagi dalam keadaan sunyi melampau, mungkin tu cuma bunyi paip lama bergetar. Betul. Atau zinc bumbung rumah teres tu bergegar ditiup angin. Betul. Dan otak dia yang tengah paranoid tu automatik terjemahkan bunyi rawak tu sebagai dentuman kereta. Fenomena ni kita panggil auditory pareidolia, digabung dengan sensory priming. Oh, maknanya otak dia cipta naratif seram tu sendiri. Masuk akal. Tapi ada satu benda lagi yang buat teori psikologi ni goyah sikit. Benda apa tu? Selepas bunyi dentuman tu, dia beranikan diri jalan ke arah bilik tu. Dia buka pintu tu perlahan-lahan. Memang tak ada kemalangan baru berlaku kat dalam tu. Tapi sebaik saja dia buka pintu tu, dia terus terhidu satu bau yang teramat kuat. Bau apa? Bau bangkai yang sangat ekstrim. Bau daging mereput. Busuk gila. Persoalannya, kalau bunyi boleh dimanipulasi oleh otak kita, boleh ke otak kita tiba-tiba cipta bau bangkai yang sekuat tu? Ini soalan yang sangat kompleks. Secara perubatan, ya, ada benda nama dia olfactory hallucinations, halusinasi bau akibat stres yang melampau. Tapi bau tu datang seiring dengan bunyi dentuman tadi. Itulah sebabnya kita terpaksa lihat dari sudut parapsikologi juga. Kalau dalam kes macam ni, kita panggil dia residual haunting atau hantaran sisa tenaga. Hantaran sisa tenaga? Macam kaset lama tu ke? Tepat. Persekitaran fizikal ni kadang-kadang bertindak macam pita rakaman. Bila ada peristiwa yang membebaskan trauma, ketakutan dan kesakitan fizikal yang ekstrim, tenaga tu akan tercetak pada objek tu. Wow, jadi bumper dan bonet kereta tu rakam detik kematian mangsa tu lah. Ya, sisa besi tu saksi fizikal kejadian ngeri tu. Bila keseimbangan bilik tu diganggu, pita rakaman tu dimainkan semula. Bunyi dentuman tu dan bau kematian yang melekat pada kejadian tu berulang kembali. Sisa masa lalu yang berulang-ulang dalam bilik tu. Sangat seram. Dan tekanan emosi ni akhirnya buatkan pelajar kita ni tak tahan lagi. Dia perlukan jawapan segera. Dia dah capai tahap maksimum toleransi dia. Ya. So dia keluar dari rumah tu siang tu dan dia nampak pakcik kat sebuah kedai runcit berhampiran. Dia tegur pakcik tu dan tanya, "Pakcik, apa sebenarnya sejarah rumah yang saya sewa ni?" Dan pendedahan pakcik itulah yang mengikat semua anomali yang kita bincang dari awal tadi. Betul. Pakcik tu dengan muka yang macam dah biasa sangat dengar soalan tu, dia tarik nafas panjang dan ceritakan segalanya. Apa pakcik tu cakap? Pakcik tu kata, pemilik sebenar rumah tu yang muka diorang ada dalam gambar yang diselit kat celah besi buruk tu, sebenarnya sepasang suami isteri yang dah lama meninggal dunia dalam satu kemalangan maut yang sangat tragis. Innalillah. Habis tu siapa yang kutip sewa tu? Orang yang suruh dia ambil kunci kat balai polis tu sebenarnya adalah adik kepada salah seorang mangsa tu. Dan tekaan pakcik tu mengesahkan ketakutan dia. Sepihan kereta yang kemit tu memang datang dari kereta yang mereka naik masa kemalangan maut tu. Isteri dalam gambar tu disahkan meninggal dunia kat tempat kejadian kan? Ya, betul. Dan adik mangsa tu lah yang secara rahsia bawa masuk serpihan berdarah tu ke dalam rumah, letak dalam bilik tidur tu dan kunci. Dan ini bahagian yang paling tragis. Apa yang pakcik tu beritahu pada hujung perbualan mereka? Pakcik tu beritahu, sebelum pelajar ni masuk menyewa, tak pernah ada seorang penyewa pun yang mampu bertahan lebih dari seminggu. Semua lari lintang pukang. Dan ini ironi yang sangat besar dalam kes kita hari ini. Pelajar ni berjaya bertahan hampir 2 bulan. Ya, sebulan lebih dia duduk dengan tenang sebelum benda tu mengamuk. Sebab bulan pertama, dia tak usik pintu tu. Dia kekal dalam bilik utama. Zon kuarantin emosi yang dicipta oleh adik mangsa tu kekal terpelihara. Jadi kegelapan kat dalam bilik tu tak ganggu selagi kita tak ganggu dia. Betul. Perjanjian damai tu cuma terbatal bila dia pecahkan mangga pintu tu sebab rasa bosan. Ia ibarat macam dia jalan dengan mata tertutup kat padang periuk api. Selagi dia pijak dengan berhati-hati, dia selamat. Tapi rasa ingin tahu dia tu yang meletupkan perangkap tu. Segala rahsia yang cuba ditimbus mula bangkit dan menghantui dia. Dan lepas dengar kebenaran tu, memang dia tak fikir panjang dah.
Dia terus kemas semua barang dan pindah keluar terus dari rumah Kak Gong Badak tu. Satu keputusan yang sangat rasional dan tepat. Kes ni membuktikan yang kadang-kadang ada pintu di dunia ni yang memang direka untuk kekal tertutup rapat. Bukannya sebab kunci tu rosak. Ya, ia dikunci untuk mengurung trauma, memenjarakan kesedihan yang tak terucap dan menyembunyikan sisa kematian dari dunia luar. Jadi untuk anda yang sedang mendengar sesi siasatan mendalam kita pada hari ini, saya nak tengahkan anda dengan satu pemikiran ni. Sesuatu untuk direnungkan bila anda bersendirian di rumah. Bayangkan kalau anda duduk di rumah sewa yang baru sekarang ni. Anda mungkin fikir anda cuma sewa ruang fizikal je kan? Lantai, dinding bata, bumbung. Tapi pernah tak anda terfikir? Siapa yang pernah bernafas di ruang tu sebelum anda? Ya. Adakah anda pasti anda benar-benar tinggal bersendirian? Atau bila anda tutup lampu bilik tu untuk tidur, anda sebenarnya sedang berkongsi bantal dengan jejak memori kelam dari masa lalu. Tragedi yang sengaja disembunyikan oleh tuan rumah. Dan entiti yang masih menganggap rumah tu adalah milik mutlak mereka. Cuba anda pusing kepala anda perlahan-lahan sekarang. Lihat dinding bilik anda. Tengok ke arah lorong rumah anda. Pandang pintu bilik yang sentiasa tertutup rapat tu. Adakah anda benar-benar pasti di sebalik dinding tu, tak ada sepasang mata yang sedang memperhatikan anda dalam gelap? Dan kalau ada pintu yang sengaja dikunci dari luar, biarkan je ia tertutup. Ya, tolong kawal rasa ingin tahu anda. Terima kasih kerana menyertai siasatan mendalam kita untuk hari ini. Berhati-hati selalu.